Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ini kenyataan daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. 4 suspek kes rogol pelajar dibuang sekolah serta-merta. Semua 4 suspek kes rogol pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah di Melaka sudah dibuang sekolah serta-merta. Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata keputusan ini dibuat oleh Lembaga Tata Tertib Sekolah yang bersidang pada hari ini. Alhamdulillah. Inilah rakyat mahu kan. Okey. Soal 4 pelajar tu ambil SPM ke tak ambil SPM ke, kau pergi mampus. Dan for sure ibu bapa mesti agak malu, kata apa, berasa malu lah. Sebab ialah ibu pernah je ibu bapa hantar anak ke sekolah untuk menuntut ilmu, untuk membina masa depan lebih baik. Last bila dah kena kes macam ni, dah kena buang sekolah. Yang dapat malu siapa? Ibu bapa tau dapat malu. Orang-orang kampung, tak kira orang kampung, orang taman, duk mengantar anak kau, duk menghina anak kau. Hari-hari, Mat. Hari-hari. Sebab apa? Anak kau ni perogol. Aku tak tahulah apa tindakan bapa si perogol tersebut. Dan aku harap salah satu caranya halau daripada rumah. Cari kerja, cari nafkah hidup dan sebagainya. Okey, itu terpulang kepada pihak ibu bapa. Tapi inilah yang kita nak keputusan ini. Okey, glass and clear. Tapi kita tak berhenti dekat situ saja. Banyak lagi kes-kes seperti kes Zara Kaina sampai sekarang tak selesai lagi. Itu jangan lupa kes Zara Kaina masih berjalan sampai ke hari ni Walaupun tak ada berita mengenai kes Zara Kaina, tetapi rakyat Malaysia tetap mengingati kes arwah Zara Kaina dan pumbuli-pumbuli Zara Kaina masih berkiaran di luar sana di Sabah. Alright, itu saja. Assalamualaikum.